أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آمين. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, nasykurullah, kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita hadir dalam pertemuan pada malam ini. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyaksikan pertemuan kita pada malam ini, Allah menerimanya dan mungkin menjadi asbab untuk kita dikumpulkan bersama dengan para salihin yang kita baca kisah mereka pada malam ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah pun selesai tamatlah bab yang kita membaca bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melaksanakan tugasan pertama yang sangat berat, iaitulah menghantar ekspedisi yang diketuai oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan saya sudah pun sebut pada sebelum ini, ketika waktu ini sebenarnya juga berlaku satu masalah yang lain. Bukan sahaja masalah melibatkan kuasa besar seperti Rom dan Parsi, tetapi masalah dalaman yang kritikal, iaitulah kemunculan ramai kelompok-kelompok yang keluar daripada agama Islam ataupun golongan murtad. Jadi dalam bab yang kita akan masuk ini tuan-tuan, dan dalam kitab kita ni panjang, yang cerita tentang ni panjang, sebab penulis mengambil pendekatan untuk menceritakan satu persatu. Perangnya ada banyak, penentangannya ada banyak, yang besarnya ada 3. Sebab yang mengaku murtad ke tahap paling tinggi, kita akan tengok nanti tuan-tuan, murtad pun ada banyak jenis, banyak level keberanian dia tu. Yang paling tinggi ni bukan sekadar murtad, tapi dia mengaku Nabi. Tu kira paling advance lah tu. Bukan setakat murtad, mengaku Nabi pula. Jadi yang mengaku Nabi ni ada 2, tapi yang ada seorang lagi ni pun boleh tahan juga, maknanya ada 3 lah cerita yang besar. Jadi cerita-cerita ini kalau kita baca dengan detail banyak kita boleh faham. Jadi penulis ambil pendekatan cerita semua tu detail. Jadi insya-Allah saya pun tak tahu berapa minggu kita akan berbahas tentang gerakan murtad ni. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, benda ni sendiri pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pening kepala lama jugalah. Since day one, daripada hari pertama masuk office jadi khalifah sampai quiet sometime lah, baru selesai masalah ni. Jadi tajuk yang kita akan mulakan pada malam ini ialah Jihadus Siddiq li ahli riddah. Apakah jihad Abu Bakar As-Siddiq untuk membantras kelompok murtad. Dan penulis memulakan dengan menyebut dulu apa yang kita maksudkan dengan murtad. Sebab kalau salah maksud tuan-tuan, salah, masalah besar. Jadi kita nak baca banyak pasal cerita orang murtad, biar dia clear dulu. Bila Abu Bakar sebut masalah murtad ni maknanya apa? Sebab kalau salah yang ni dia boleh jadi berbahaya. Kita tengok ulama', penulis mengumpulkan banyaklah pandangan ulama', tapi kesimpulannya
bila sebut murtad, apa yang dimaksudkan dengan murtad ialah kullu man ankara ma'luman minad din bid darurah. Orang yang mengingkari sesuatu daripada agama yang secara darurat ataupun secara asasinya benda yang tak dipertikaikan dalam agama. Contohnya Allahu Rabbuna, Allah Tuhan kita. Semua masuk agama Islam, benda itu benda yang semua terima. Contoh dia mengingkari yang ini termasuk dalam murtad. Contoh lain juga mengingkari kewajipan solat, kewajipan zakat, kewajipan puasa. Tak ada orang Islam yang kata solat tak wajib. Rukun Islam lah basically. Semua orang setuju rukun Islam ni, nama pun rukun fardu. Tiba-tiba dia kata tak wajib pun sebenarnya. Jadi kena tengok. Kemudian juga termasuk dalam itu, misal contoh yang lain juga, mengingkari kenabian. Contohnya orang masuk Islam tapi dia kata Nabi Muhammad ni bukan Nabi. Pun sama. Dan contoh lain juga tuan-tuan, ini mungkin yang tadi saya sebut ni obvious. Yang ni less obvious tapi ramai orang mungkin melakukan perkara ni, iaitulah mengingkari kewajipan setia dengan orang beriman, ataupun istilah hari inilah yang one of the most abused term today lah, wala. Mungkin tuan-tuan kalau tengok dalam Facebook dalam apa, orang dah guna istilah ni, dah jadi istilah politik kan, walaunnya, walanunnya, apa semualah. Itu dah jadi permainan dah. Sebenarnya datang daripada perkataan wala. Wala ni satu perkara yang jelas dalam hadis, cerita kesetiaan hati kita dengan siapa. Bila orang masuk Islam, hati dia, maknanya kesetiaan, kasih sayang, kecintaan mesti dengan orang yang beriman. Bila dia lebih cintakan orang kafir daripada orang beriman, sebenarnya dia masuk dalam permasalahan ini. Jadi benda ni pun menurut ulama benda yang telah maklum dalam agama. Siapa yang mengingkarinya juga dikira ataupun masuk dalam kategori murtad. Cuma ada disclaimer, nanti saya akan sebut. Okey. So sama ada dia melakukan apa yang disebut tadi tu, pengingkaran itu berlaku secara lisan, ataupun ada yang menambah berlaku secara hati. Tapi hati ni masalah sikit, macam mana kita nak tahu tak? Mana saya tahu tuan-tuan tengah fikir apa sekarang kan. Jadi ulama pendekkan sikit, yang disebut, yang dizahirkan dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Cuma kat hujung tu ulama sebut satu disclaimer. Disclaimernya ialah bila dia sebut atau buat itu, perbuatan ataupun percakapan itu mesti tidak boleh ditafsir selain daripada memang dia ingkar. Jadi ini orang kata apa, dia punya caveat dia lah. So kalau seseorang cakap benda-benda yang tadi dianggap mengingkari ini, tapi benda tu boleh double meaning, maknanya itu engkau faham macam tu, aku tak faham macam tu pun, maknanya tak boleh lah nak jatuh tu hukum tu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ulama kata kalau kita tanya pada dia, kenapa kau cakap macam ni, kau faham tak kau cakap apa ni, rupanya dia tak faham pun, dia mencakap je. Sama ada kerana dia jahil atau dia salah faham kan. Duk dengar YouTube banyak dengar skip kan, itu masalah. Kalau dengar elok-elok mungkin okey, ni dengar skip kan. Jadi dia pergi sambung-sambung yang skip tu, dah tersalah faham. Jadi tanya dia, kenapa kau faham macam ni? Dah aku dengar gitu, mana, cuba tunjuk. Bila dia tengok balik, salah rupanya aku ni. Okey, pun caveat lah, tidak termasuk juga. Ataupun berlaku keadaan di mana dia dipaksa kan. Sebab tu dalam Islam ni, bila terpaksa ni sebenarnya semua benda gugur. Tiga keadaan yang gugur hukum, maknanya tak kira, sebarang hukum pun tak kira. Apa dia? Lupa, tidur, terpaksa. Tiga ni tak pakai. So contohnya kan, tengah tidur elok, tiba-tiba dia kata aku terima nikahnya, tak kira tu. Kalau ada isteri datang tanya, macam mana ustaz ni, orang suami saya yang dalam tidur meninggal sebut aku terima, sah ke ni? Tak sah. Ataupun disebut sesuatu yang boleh mendatangkan, tak nak solat ni tak wajib, tengah tidur, tak kira lah. Jadi ketika tidur, ketika lupa, ketika terpaksa, ini pun tak dikira. Jadi
Makna di sini kita jelas. Orang yang murtad ni tuan-tuan, kalau kita tolak tepi semua kes-kes pengecualian ni, dia mengingkari dengan motif. Bermakna dia dah tak ada isu tak faham. Dia faham dah, jelas dah Allah itulah Tuhan yang betul, Nabi lah segalanya, Quran ni kitab yang betul, dan dia dah setuju dah pun benda tu betul sebab dia dah masuk Islam. Tapi dia tiba-tiba dia reverse. Maknanya apa sebab kat situ kan? Ikut logik akal, tak ada manusia akal sihat akan buat begitu. Bermakna ada motif. Jadi sebab itu masalah murtad ni jadi masalah yang besar, sehingga diwajibkan memeranginya. Istilah sini memerangi. Kita boleh juga pakai istilah membanterasnya. Sebab bila sebut memerangi, kadang-kadang bayang dalam kepala kita terus bunuh. Terus bunuh. Tapi kalau saya sebut membanteras, makna apa? Kita faham kat situ? Kita kena menghalang. Kalau tak perlu bunuh, tak perlu bunuh. Kan? Kalau kita explain, suruh dia ni, maknanya dia bertaubat, taubat selesailah cerita. Tapi kalau motif itu tak boleh dipatahkan, melainkan dengan diserang, maka perlulah diserang. Dan itu cerita yang kita akan baca dalam kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. So sebab tu penting untuk saya explain definisi ni tuan-tuan, sebab kita akan baca nanti terus-terus je Sayyidina Abu Bakar nak pergi perang. Jadi setengah orang, misalnya orang barat lah kan, dia tak ada background baca, faham pasal Islam sebagainya, tiba-tiba baca kisah Sayyidina Abu Bakar, baca pula starting cerita Abu Bakar melawan orang murtad. Wah, kejam lah Abu Bakar ni. Orang tu berlainan pandangan je pun awak nak bunuh. So it's not just an issue of berlainan pandangan. Siapa yang sebut ini isu berlainan pandangan, maknanya dia tak faham apa yang actually happen during that time. Ataupun dia membaca cerita Sayyidina Abu Bakar ni dengan satu pembacaan yang sangat surface. Dia kata takkanlah orang lain agama pun kita nak bunuh. Maknanya you tak faham exactly what happened, apa yang sebenarnya berlaku. Jadi kalaulah selepas ni kita baca cerita Sayyidina Abu Bakar ni, cerita, dan saya kalau tuan-tuan baca cerita yang agak very strict, Sayyidina Abu Bakar sangat-sangat tegas. Sayyidina Umar pun tak sangka Sayyidina Abu Bakar macam tu. Ni Umar ni kalau kita bayangan kita orang paling tegas, Sayyidina Umar kan, Al-Faruq, hitam putih, tak ada tengah-tengah. Tapi Umar pun tak macam tu. Ni nak ceritanya. Kita macam melihat Abu Bakar macam jadi orang lain masa ni. Tapi pada penghujung cerita kita akan nampak rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar orang paling faham. Sebab tu dia macam tu. Ketika orang lain tak faham, dia orang paling cepat faham benda apa sebenarnya yang kita tengah hadap ni. So that's why daripada awal Sayyidina Abu Bakar bersifat begitu. Jadi itu definisi ataupun makna yang difahami oleh ulama dan oleh sahabat sendiri pun bila sebut tentang murtad. Adakah benda ni tak wujud? Sebab ada setengah juga orang-orang katalah ini bid'ah ni. Apa Sayyidina Abu Bakar buat ni, Nabi pun tak pernah buat. Cuba tuan-tuan sebut kat saya, mana dalam sejarah hidup Nabi, sebelum Nabi meninggal, Nabi pergi perangi orang murtad? Cuba tunjuk. Kalau ada saya cancel kuliah. Sebab dah bercanggah dengan sunnah Nabi dah. Bila kita cari memang tak ada. Tak ada cerita Nabi berperang dengan orang murtad. Jadi dia kata this is all bid'ah ni. Ini semua tambah-tambahan yang dibuat oleh orang selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kan? Sebab dia kata Nabi tak pernah buat. Tapi bila dia cari, kalau betul-betul dia cari hadis, Nabi pernah sebut hadis. Kan? Nanti kita akan tengok ada hadis-hadis yang Nabi sebut sebenarnya. Bila masalah murtad ni, dia bukan sekadar masalah orang tu tak faham, tak kuat iman. Dia part-part tu tak apa lagi. Kan? Terdetik ke tertanya soalan yang macam nampak macam boleh murtad, soalan ni bahaya. Orang baru nak tanya, tak ada isu. Tapi Nabi kata bila clear macam tadi tu, Nabi sebenarnya sebut faqtuluh, perangilah. Kan? Dan sebagainya. Jadi kalaupun katalah dia tak terima Nabi cakap, bila kita tengok dalam Al-Quran, jadi ulama kumpulkan ayat Quran, dan salah satu ayat Quran yang bagi saya menggambarkan beratnya masalah murtad ini ialah surah Ali Imran ayat 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh.
Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul azab bima kuntum takfurun. Pada hari itu akan ada wajah yang putih bersinar. Hari apa? Hari akhirat lah. Di hari pengadilan nanti akan ada orang yang bangkit wajahnya putih bersinar, dan akan ada orang yang bangkit wajahnya hitam kelam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang hitam wajahnya mereka itu kerana, kata Allah, akafartum ba'da imanikum. Adakah kerana, bukankah kamu ini telah pun kufur setelah kamu beriman? Dia bukan kufur tak pernah beriman. Nanti kita akan tengok, hatta setengah ulama kata kalau orang kafir yang tak pernah beriman boleh jadi lebih baik daripada orang yang kafir setelah beriman. Kan? Dan Allah sebut pada penghujung ayat ni, disebabkan itu fazuqul azab, maka rasakanlah azab bima kuntum takfurun, akibat daripada apa yang kamu kufur itu. Maknanya kalau diazab, benda ni satu dosa. Dan dengan pengungkapan ini menggambarkan dosa ni dosa yang berat, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. So saya patah balik tadi, macam mana orang kafir boleh jadi lagi baik daripada orang murtad? Satu contoh yang berlaku real dalam sejarah umat Islam, ini lepas zaman Saidina Abu Bakar lah. Di zaman kerajaan Abbasiyah ataupun dinasti Abbasiyah, datang satu gelombang besar yang melakukan genosid ke atas umat Islam. Kalau hari ni Israel, dulu namanya Mongol, Tatar. Mereka datang menyembelih, kan, sampai khalifah pun ada yang mati. Dahsyat lah. Ni yang Hulagu Khan semua ni lah. Kublai Khan, Genghis Khan semua ni. Kata ulama, mereka ni kalau nak banding dengan orang yang murtad lebih baik lagi. Sampai ulama kata macam tu. Sebab apa? Rupa-rupanya Tatar ni, kenapa dia bunuh orang Islam? Sebab dia orang yang tak ada ilmu. Sebab tu bila sampai di perpustakaan Islam yang besar tu kan, di Baghdad tu, buku-buku ni semua ilmu ni. Kalau orang yang tahu nilai ni tuan-tuan, buku yang diterjemah daripada Greek, daripada Rom kan, buku falsafah Aristotle, Plato, apa semua bagai ni. Penulisan-penulisan. Ada orang kata kalau buku-buku ni dulu tak ditenggelamkan, kita hari ni dah lagi canggih. Dunia hari ni jauh lebih canggih. Tapi pasal orang Tatar ni, dia orang yang tak boleh membaca. Dia tak faham langsung ilmu ni apa. Dia tengok ni semua sampah. Dan dia kata sebab ni lah orang Islam ni kuat. Dia tak tahu apa dalam kitab ni, semua dia ambilnya, dicampak dalam sungai. Sehingga dikatakan sungai itu berubah warna jadi hitam disebabkan dakwat yang turun daripada buku-buku ni. Makna bukti Tatar ni orang yang bodoh lah. Kan? Dia tak tahu. Jadi bermakna mereka datang menyembelih umat Islam ni atas kejahilan. Kejahilan. Dia tak pernah dengar langsung benda yang benar walaupun sedikit. Jadi once dia duduk dengan orang Islam, kan, itu ceritanya lah. Bila lama-lama datang ke anaknya, datang ke cucunya kan. Saya lupa cucunya yang masuk Islam ni yang nama mana? Hulagu. Sebab yang cucunya ni Hulagu ni. Hulagu yang masuk Islam. Bila dia mingle dengan orang Islam, dia mungkin mula belajar baca. Mula orang Islam duk cakap dengan dia, cuba kau tengok bintang, kau tengok langit, apa, baru mula berfikir. Baru otak tu, sel-sel otak bersambung. Akhirnya dia faham kebenaran dan dia masuk Islam. Kan? Dah jadi orang Islam, jadi pemerintah Islam. Jadi kalau kafir sebab jahil, sebenarnya lebih baik daripada yang kafir tapi dah faham kebenaran. Sebab kafir yang jahil, kita bagi dia faham, dia akan berubah. Dia faham kebenaran, dia berubah, dia berhenti. Tapi yang dah faham kebenaran kemudian kafir ni, bermakna ini masalah besar ni. Kan? Macam mana dia dah tahu benda betul? Contohlah, saya bagi mudah bahasa kan. Kalau anak-anak kita nak cerita macam nak bagi faham masalah murtad ni. Dia dah besar, contoh patutnya dah besar, dah tahu dah. Logik tak orang makan tai? Depan awak ada roti, ada tai. Logik akal mana yang manusia akan pilih tai berbanding makan roti? Kan? Eloklah dia pilih makan roti. Alhamdulillah, bagus. Akalnya sihat, waras. Tiba-tiba dia boleh letak balik roti, pilih tai. Masa muda dia. Tapi ni mungkin kalau macam ni, gila lah kot. Cuma maknanya orang yang kufur murtad ni,
dengan sengaja, setelah diberitahu, setelah ni tak ada silap, memang confirm dia bertegah macam tu juga, bermakna ini ada motif lain. Dan jadi lebih berbahaya berbanding orang kafir yang jahil. Ini kata ulama lah. Jadi sebab apa saya sebut tu, sebab nanti kita mungkin boleh relate lah kenapa Sayyidina Abu Bakar sangat tegas dalam masalah ni. Baik. Jadi ayat saya baca tadi tuan-tuan disebut oleh Imam Al-Qurtubi, mufassir ulama yang mentafsir Quran, mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Allah dalam soal akafartum, adakah kamu telah kufur setelah beriman, ayat itu merujuk kepada orang yang murtad. Bidalil, dengan dalil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya dengar hadis ni saya rasa sedih. Satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, hadis ni daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, pada hari kiamat, ketika semua orang dibenarkan datang kepada telagaku, telaga Nabi, kita semua nak minum, mendapat syafaat daripada Haudur Rasul, telaga Nabi kan. Tiba-tiba akan ada sekelompok daripada sahabatku, Nabi guna istilah ashabi, akan ada sekelompok daripada sahabatku ditarik balik, tak dibenar minum daripada telagaku. Lalu aku akan berkata, fa'aqul ya rabbi ashabi, wahai Tuhanku, ini sahabatku. Sahabat ni makna dah berjumpa Rasulullah, beriman di zaman Nabi. Kalau kita ni tak kira sahabat lah. Ini sahabat, pernah jumpa Nabi, mengucap mungkin depan Nabi pun. Tiba-tiba tak dibenar minum daripada telaga Nabi. Jadi Nabi pun pelik. Nabi kata, ya Allah, ini sahabat aku. Lalu Allah akan menjawab kepada Nabi SAW, innaka la ilma laka bima ahdathu ba'dak. Kau tak ada ilmu, kau tak tahu apa yang mereka buat setelah engkau tiada. Innahum irtaddu ala adbarihim al-qahqara. Sesungguhnya mereka telah berpatah balik, berpaling tadah, telah murtad setelah ketiadaan kau. Maka tak dibenarkan mengambil syafaat, tak dapatlah status-status sebagai seorang Islam. Ataupun dalam riwayat lain yang lebih kurang ceritanya, Allah jawab, innaka la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tak tahu apa mereka buat selepas kau tiada wahai Muhammad. Lalu Nabi menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, aqulu kama qala al-'abdus salih wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim. Kalau begitu ya Allah, aku menjawab kepadamu sebagaimana yang dijawab oleh seorang hamba yang soleh. Tak silap saya Nabi Isa. Ini ayat dalam Quran. Kata Nabi Isa, aku menjadi saksi kepada mereka selagi mana aku hidup. Maknanya part ketika Nabi hidup, ya Allah, aku tahu mereka ni sahabat aku. Tetapi setelah aku tiada, aku wafat, aku serahkan kepadamu ya Allah kesaksian ke atas mereka. Nabi tak boleh nak tolong. Apa cerita lepas Nabi wafat, Nabi tak boleh tolong. Kalau betul mereka murtad, itu masalah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalil ataupun hadis ini mensyarahkan, bermakna ini orang yang masuk Islam di tangan Nabi, tuan-tuan. Maknanya kalau kita kata sesempurna pun, paling sempurna pengislaman, itulah dia patutnya kan. Masuk Islam, angkat saksinya, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, depan Muhammad Rasulullah. Kalau kita dapat peluang tu, subhanallah. Kalau kata jumpa Nabi, hari tu saya tengok ada satu video, pelik sikit video tu. Budak ni interview abang dekat Bangi Gateway, tak silap saya. Tanya, kalau tiba-tiba Rasulullah muncul semula depan abang, abang nak cakap apa? Kan selalu orang buat kan. Lau kana bainana al-habib. Kalau hari ni Rasulullah ada di samping kita, apa kita nak cakap dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau tuan-tuan cakap apa? Kalau saya, satu je ucapan saya, asyhadu annaka Rasulullah, asyhadu annaka addaital amanah wa ballaghtar risalah wa nasahtal ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik aw dhal. Aku bersaksi ya Rasulullah, engkau telah pun menyempurnakan amanah, menyampaikan nasihat, menyampaikan risalah, dan engkau telah meninggalkan kami pada jalan yang jelas. Tapi kita tak ada peluang itu. Ini orang yang telah mengucap depan Nabi SAW, boleh patah balik. Makna tuan-tuan bayang macam mana tu.
Jadi itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya ketika Nabi hidup, Nabi dah cakap akan ada orang yang macam tu. Baik. Jadi kemudian penulis bagi secara overview, tuan-tuan. Secara overview dulu. Kenapa orang tu boleh jadi macam tu? Ni zaman Nabi inilah. Punyalah dah masuk Islam di tangan Nabi, kenapa tiba-tiba boleh murtad? Baik. Yang berlaku di zaman itu, mengapa mereka murtad? Yang pertamanya, yang paling orang kata sebab paling remeh lah, ada yang tak dapat menerima kematian Nabi. Sebab tu itu hatta sahabat pun kan, sahabat seperti Umar pun jadi tak betul, hampir-hampir tak waras mendengar kematian Nabi. Jadi ada yang murtad sebab bila kata Rasulullah dah tak ada, apa makna aku jadi orang Islam dah, maknanya that's it, the end of this religion. Habis, cerita Islam habis. Pun ada. Ini mungkin sebab yang paling bawah lah. Ada juga sebab kerana mereka ni terlalu fragile pegangannya. Mungkin dia masuk Islam pun hujung-hujung dah, tak sempat nak mengaji, tak sempat nak apa. Kampung pun jauh agaknya barangkali, baru dengar sikit-sikit, tiba-tiba Nabi dah meninggal, maka murtad. Ada juga yang kerana tak faham nas-nas agama yang sampai pada dia. Nak ceritanya orang Arab, orang yang dapat daripada sahabat pun belum faham ngaji lagi, apatah lagi kita dah. Berlaku. Okey, itu satu sebab. Kemudian ada juga sebab lain, ialah mereka nampak kita boleh kembali balik kepada zaman kita sebelum semua ni berlaku. Kembali balik ke zaman jahiliah. Boleh minum arak, boleh menari balik, boleh apa semua kan. Macam sekarang lah. Orang tanya, "Oi, Saudi dah lain macam ya Ustaz." Kalau tuan-tuan pergi Saudi, tuan-tuan tanya pada dia, "Kenapa jadi macam ni? Why do you change?" Dia akan kata, No. Kami bukan berubah. We are just going back to our heritage." Yang dia kata sekarang ni dah tak payah pakai tudung. Bukan tak payah, maknanya ramai kalau pergi Saudi sekarang berbanding sebelum ni, makin ramai tak pakai tudung. Especially di Riyadh lah. Kalau Mekah, Madinah mungkin kurang. Pergi Riyadh, pergi Jeddah, makin ramai tak pakai tudung, makin ramai duduk sekali tak kahwin, makin ramai gay, surprisingly. Kat sana, baru ni saya tengok tuan-tuan, TikTok influencer. Kita kalau sini, influencer yang jual makeup biasa orang apa tuan-tuan? Orang perempuan lah kot kan. Sana, antara yang number one influencer jual makeup, orang lelaki. Jual makeup lah. Saya tengok, cantik macam perempuan. Saya suspek memang gay kan. Saudi. Influencer di Saudi. Jual makeup, orang lelaki. Sini kalau ada pun Datuk Ali Syukri lah. Tapi masih lelaki lah saya tengok kan. Masih jantan lagi. Ini memang macam perempuan. Jadi tanya pada dia, kenapa jadi macam ni? We are just going back to our heritage. Maknanya nak patah balik zaman sebelum Islam tu. Dia rindu zaman tu pun. Jadi zaman Nabi pun ada yang macam tu, teringat balik zaman dulu-dulu, boleh minum arak bebas sebagainya, maka mereka pun murtad. Okey, satu kategori. Kemudian satu lagi sebab ialah yang melihat Islam ni kuasa. Tengok orang Quraisy yang mula-mula kalah, tapi bila masuk Islam ikut Nabi, jadi orang hebat. Orang Taif, orang Madinah ni dulu semua orang biasa-biasa, bila masuk Islam, someone. Jadi mereka nampak mereka nak kuasa itu. Mereka nak kuasa itu. Jadi nakkan kuasa itu, mereka perlu claim bahawa mereka lah yang define agama tu. Dan ini yang biasanya yang menjadi nabi palsu. Sebab dia faham nak jadi nabi ni kuasa. Jadi nabi ni kuasa. Dia tak faham masalah nabi ni sebagai penunjuk wahyu sebagainya, tidak. Dia faham kuasa. Dan sebab keempat yang besar tuan-tuan ni saya nak sebut juga, recurring di zaman kita, ialah sebab datangnya pengaruh daripada luar. Dikatakan di sini, wujudnya cakap-cakap, wujudnya hasutan, wujudnya dakwah daripada luar. Luar ni maksudnya siapa? Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Majusi, semua daripada Rom, daripada Parsi. Tukang cucuk kata, now Nabi dah tak ada, we can define, you define this religion lah, you kan. Jadi keempat-empat faktor ni sebenarnya
menggambarkan kepada kita tuan-tuan, masalah agama ni bukan masalah personal lah. Ketika itu semua orang faham dengan agama, dengan akidah, you can grab the whole kingdom. Awak boleh mendapat seluruh negara tu. Jadi sebab tu, yalah, kalau di Malaysia pun saya faham dalam takrif ancaman keselamatan, buka MKN punya dokumen, salah satu ancaman keselamatan ialah ancaman ideologi. Jadi kalau ada cubaan untuk merosakkan ideologi umat Islam contohnya, di sini dianggap sebagai ancaman keselamatan, kan? Sebab tu PDRM pun akan masuk. Terpelik, apa tak serah pada jabatan agama je kan? Pasal sampai melibatkan PDRM. Masalah akidah je. Ini dah lebih-lebihan. Tapi itu kita tak faham. Sebagaimana ekonomi boleh digunakan untuk menyerang negara, macam hari ni Trump buat kan? Trump tak ada lancar peluru pun tuan-tuan kepada China, kan? Dia pakai alat ekonomi, tarif, kan? Tapi semua orang takut macam kena perang, kan? Punya orang risau ni macam tengah berperang, kan? Sama juga agama pun boleh digunakan. Jadi mereka melihat, musuh-musuh di luar Madinah melihat ini peluang. Ini masanya untuk menukar agama ni ataupun mengajak semua keluar daripada agama ni supaya kuasa yang naik di tangan Nabi itu akan runtuh. Nah itu. So, itu keadaan di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Cuma ini secara ringkas, nak faham kita kena baca cerita yang terperinci kemudian. Baik, jadi berdasarkan faktor-faktor ini, bolehlah kita faham bahawa yang murtad tu tak semua sama. Kan? Kalau kita dengar faktor ni, maknanya tak semua sama level lah. Kan? Paling basic, kalau saya boleh rumuskan sini, paling-paling pun ada 4 jenis lah. Kalau kita tengok tadi tu, faktor-faktor tu, kita boleh kategorikan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar ni kepada 4. Yang pertama, mereka yang nak kembali balik menyembah berhala. Ini pasal apa? Pasal dia sendiri pun tak berapa kuat iman, kan? Mengaji Islam pun tak berapa nak habis. Jadi dia anggap doa pada Allah, doa pada berhala tu lebih kurang lagi. Jadi Nabi dah tak ada, doa baliklah dengan berhala. Ini maknanya murtad kembali menyembah berhala. Kemudian yang kedua, murtad yang nak mengaku menjadi Nabi. Murtad dengan niat nak menjadi Nabi. Ini yang nanti kita akan baca cerita macam Musailamah, kemudian Al-Aswad Al-Ansi, kemudian Sujah, kemudian adalah lagi nama Tulaihah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tuan-tuan, yang dua ni maknanya masalah dia memang jelas lah, dia keluar daripada agama Islam. Ketiga dan keempat ni dia tricky sikit. Yang ketiga dan keempat ni yang menyebabkan sahabat pun undecided. Mereka ni kira murtad ke tidak ni? Okay. Yang ketiga ialah mereka mengingkari kewajipan zakat. Dia kata sebenarnya zakat ni bukan saja tak wajib. Bila Nabi tak ada, dia kira tak ada dalam agama dah. Dia faham, istilah saya lah, faham feudal. Kalau orang feudal kan, yang bila dibayar ufti tu, ataupun dibayar duit pelindungan ke duit apalah, bila lot tu ada lagi. Sekarang tuan tanah, lot tu tak ada. Tak ada, selesai lah. Tak bayar-bayar apa-apa lah, that's it. Maknanya dia faham zakat ni isu cukai semata-mata. Dia tak nampak benda ni sebahagian daripada agama. Jadi dia kata, okey, tak, Nabi tak ada, that's it, habis. Cerita zakat, habis. Ni, yang ketiga. Kemudian yang keempat, ringan sikit lagi, tapi masalah juga. Dia tak kata zakat tu tak wajib. Maknanya dia mungkin sempat mengaji habis lah. Rukun Islam 5 tu dia faham lah. Cuma dia kata, dia tak nak bagi kepada Abu Bakar. Yang boleh terima zakat ni Nabi saja. Sekarang Nabi tak ada, maka kami tak bayar lah. Payahlah gitu kan. Sampai bila nak tunggu Nabi ada balik, memang tak ada lah. Jadi maknanya dia macam dalam erti kata lain juga mengingkari kewajipan zakat. Cuma dia bagi alasan, dia kata ini masalah bertukar kepimpinan. Jadi kami tak bayar zakat. Tapi di sisi Sayyidina Abu Bakar, keempat-empat golongan ini semuanya
murtad. Tapi di sisi sebahagian sahabat, yang dua yang last tadi tu tak pasti. Cuba kita buat depa ni tukar dulu sebelum kita kata depa ni murtad. Tapi Sayyidina Abu Bakar ada satu pandangan lagi jauh. Dia kata sebenarnya keempat-empat ni sama motifnya. Motif sebenar mereka tu sama. Itulah tajamnya pandangan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Baik, tuan-tuan dirahmati oleh Allah. Jadi sebelum kita masuk cerita, saya nak bagi tuan-tuan satu gambaran juga. Bila sebenarnya muncul masalah murtad ni? Kita akan ingat macam tadilah, bila saya sebut antara punca orang murtad sebab Nabi meninggal. Kita akan ingat bila Nabi meninggal barulah muncul masalah murtad. Sebenarnya mengikut kajian sejarah, orang-orang murtad ni telah muncul seawal tahun ke-9 Hijrah. Maknanya Nabi masih ada. Bahkan pada tahun ke-9 Hijrah inilah tahun kemuncak Nabi menerima delegasi yang sangat ramai masuk Islam. Jadi maknanya kalau 9 Hijrah tu dia dah murtad, dia masuk Islam bila? Sebelum tu lagi lah. Kan? Sebelum tu lagi. Tapi maknanya mungkin ketika dia masuk Islam lagi bukan sebab nak masuk Islam kan? Ataupun dia itu ini dan sebagainya. Ataupun mungkin dia kabilah yang tak dapat belajar banyak sangat. Sebab bila kita teliti juga nanti, kita akan tengok bila kita kata satu kabilah tu murtad, sebab nanti akan ada senarai. Dan bila kita tengok senarai tu tuan-tuan, baru kita faham padan apa ni kepala Sayyidina Abu Bakar ni tuan-tuan. Bukan satu dua tempat. Sekurang-kurangnya 11 arah, 11 angle. Sebab nanti kita akan tengok Sayyidina Abu Bakar menyediakan 11 grup. Sebab semua ni pergi tempat lain-lain. Dan bila pergi satu tempat, macam contoh nanti kita tengok satu grup diketuai Sayyidina Khalid. Sayyidina Khalid punya mission ni kena berdepan dengan kabilah yang murtad 3. Tu baru satu. Satu grup pergi jumpa 3 dah. Ni baki 10 lagi. Imagine. Berapa banyak pocket. Pocket rebellion ni. Kelompok-kelompok berterabur di seluruh semenanjung Tanah Arab. Yang tak murtad betul, yang clear betul, 3 tempat. Yang confirm. Mekah, Madinah, surprisingly, Taif. Taif ni masuk Islam lambat kan? Dah lah berperang lama dengan Nabi. Bukan main ketegak nak masuk Islam. Tapi bila dia masuk Islam, Alhamdulillah. Dia Taif pun hampir murtad. Tapi sebab ada sahabat yang mengukuhkan keimanan orang-orang Taif, maka kekal. Jadi, dan satu lagi mungkin faktor tempat jugalah. Mekah, Madinah, Taif, Allah jaga, dia dekat-dekat. Tapi yang lain, the whole region, sebenarnya Tanah Arab ni, murtad. Dan juga sedikit pengecualian juga dekat kaum-kaum belah utara tu yang nak masuk ke Syam. Sebab apa? Hari tu Usama dia pergi pergi dan menang. Bila Usama menang, tak jadi murtad. Dia cakap, kalau macam ni kita stay dulu. Itu pun satu hikmah juga. Selain daripada tu, semua ada orang-orang murtad. Cuma jangan bayang macam bila satu kabilah tu murtad, 100% murtad, tidak. Dalam tu sebenarnya ada juga kelompok yang masih berpegang dengan Islam. Cuma mereka ni sangat-sangat kecil. Jadi tak boleh nak fight lah. Kan? Mungkin yang murtad tu ketua penghulu kampung. Kan? Ketua kampung apa, dia ni orang biasa, mungkin satu family. Jadi tak boleh buat apa. Itu situasinya. Jadi semenjak tahun ke-9 Hijrah lagi telah pun wujud golongan yang murtad. Dan kemuncaknya sebenarnya menurut ahli sejarawan ialah ketika Hujjatul Wida'. Makin ramai ketika haji Nabi SAW pada tahun ke-10 Hijrah. Sebenarnya masa tu makin ramai. Jadi orang kata tipping point dia, maksudnya dah wujud, tipping point dia ialah ketika Nabi SAW wafat. Bila once berita Nabi wafat sampai sahaja kepada mereka ni yang dah memang murtad tapi tak sebut. Ni nak ceritanya, maknanya kenapa Nabi tak buat apa-apa? Mana Nabi nak tahu? Mereka tak zahirkan. Dia murtad sama-sama dia, senyap-senyap. Tapi bila berita Nabi wafat sampai kepada mereka, keluar. Penulis sebut kat sini, keluarlah kepala-kepala ular, kepala lipas, kepala lipan apa semua keluar.
Semua tunjuk hero. Ambil peluang. Kan? Dan perkara ini rupa-rupanya telah dibayangkan awal oleh Nabi SAW dalam satu hadis. Ya. Dalam satu hadis Nabi SAW pada satu hari Nabi berkhutbah di atas mimbar dan Nabi bercakap, "Ayyuhan nas, wahai manusia, inni qad uritu lailatal qadri." Nabi kata malam semalam atau aku telah bermimpi, aku telah diberitahu bila malam Lailatul Qadar. Inilah hadisnya ni. Selalu bulan puasa kita baca kan. Kata Nabi, aku telah ditunjukkan bila malam Lailatul Qadar. Summa unsituha, tetapi kemudian aku dilupakan. Nabi bangun, Nabi lupa. Kemudian Nabi sambung, wa ra'aitu anna fi dhira'ayya suwaraini min dhahabin. Dan dalam mimpi yang sama juga aku melihat di tangan aku, di dua belah tangan aku ada dua gelang emas. Nabi pakai dua gelang emas. Fakarihtuhuma, dan aku tak berkenan. Nabi tengok Nabi pakai tapi Nabi tak suka. Fanafakhtuhuma, maka aku pun tiup kepada kedua-dua gelang ini. Fatara, lalu gelang tu pun hilang. Bila Nabi tiup, hilang. Fa'awwaltuhuma hadzaini, maka aku pun bangun dan aku fikir apa makna daripada mimpi aku ini. Takwil mimpinya apa? Kata Nabi, kedua-dua ini ialah al-kadzabaini. Dua gelang emas ini adalah dua pembohong yang akan muncul. Dan Nabi sebut yang pertama, sahibul Yaman, seseorang yang datang daripada Yaman, someone who has great influence di Yaman. Dan yang kedua, sahibul Yamamah, someone yang sangat hebat daripada Yamamah. Siapa dia dua orang ni tuan-tuan? Daripada Yaman inilah seorang yang bernama Al-Aswad. Al-Aswad Al-Ansi. Dan yang daripada Yamamah ni, yang Yamamah ni lagi famous lah, Musailamah Al-Kadzab. Ini dua orang yang mengaku Nabi palsu. Cuma kenapa gelang emas? Kenapa pada tangan Nabi? Kenapa Nabi tiup? Ulama pun cubalah mentafsir sebab Nabi tak sebut. Tapi menarik juga saya kongsikan tuan-tuan. Bila ulama bincang tentang hadis ni, apa simbolik gelang emasnya dan sebagainya. Kata ulama, ini satu pandangan. Bila Nabi tiup, tak boleh sambung. Dah masuk kan? Belum. Tapi bila bunyi saya habiskan ini lah, lepas tu berwazan. Apa makna Nabi tiup? Mereka hilang gelang itu dengan tiupan Nabi, bermakna Nabi SAW sendiri tidak akan bersemuka dengan mereka ini, tetapi mereka akan tewas dengan hembusan Nabi. Nabi not physically there to fight them lah, bahasa mudahnya kan. Tapi dengan semangat ataupun dengan doa daripada Nabi barangkali lepas Nabi meninggal. Dan mengapa gelang itu ialah gelang emas? Satu simbolik bahawa kedua-dua orang ini will be so sangat mempersonakan, mengaburi mata orang, menyangka bahawa this is the real thing lah. Ni paling legit lah. Emas kan, cantik, mempesona dan sebagainya, maka orang akan terkabur. Bermakna dua orang yang akan naik ni, dia bukan jadi macam orang bodoh, macam menakutkan, tetapi sangat mempesona. Dan memang betul, nanti kita akan tengok Musailamah is a great orator. Sangat pandai berdebat, sangat pandai berpidato. Bahkan mungkin lagi sedap dengar dia cakap daripada Nabi cakap pun. Itu makna emas yang menipu. Dan kenapa kedua-dua itu pada tangan Nabi SAW? Kata ulama, kerana itu menggambarkan seolah-olah ini kekuatan umat Islam akan dikekang untuk satu tempoh, sehinggalah apabila gelang itu hilang. Ini satu tafsiran. Dan kemudian satu tafsiran lagi, kenapa Nabi tiup je dah boleh terhilang gelang itu? Kata ulama, sebab walaupun gelang itu emas, berat dan sebagainya, tetapi hakikatnya mereka sangat fragile. Tiup je boleh hilang. Jadi nak ceritanya, katanya itu menggambarkan bahawa gerakan ini walaupun kelihatan solid
secara optiknya, tetapi mereka sebenarnya internally fragile. Sebab apa fragile? Sebab dia tak ada belief yang betul pun. Sebab tu mana-mana gerakan tuan-tuan, movement ni, dia bukan numbers sebenarnya kekuatan dia tu. Kekuatan dia pada istilahnya fikrahnya, ideologinya, apa dia punya idea dia bawa ni. Kalau idea tu kuat, gerakan tu kekal. Kalau idea tu tak kuat, maka tak boleh survive. Dan apabila digambarkan dengan emas, menggambarkan bahawa gerakan itu bertujuankan dunia, bukan yang sebenarnya. Bukan memang kata nak menyelamatkan umat Islam ke apa, itu semua tak betul. Dia ada tujuan dunia. Dan apabila dikatakan emas itu pada kedua-dua tangan Nabi SAW, itu bermakna, ialah tangan ni maknanya kalau dua-dua dah kena, dah tak boleh buat apa kan. Menggambarkan ketika muncul mereka berdua ini, umat Islam masa tu